Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung muka surat 116. Okey, soalannya. Lengkapkan poster. Okey, ni poster. Tajuk dia, kempen amalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Cara buat dia, ini jawapan dia. Ni jawapan semua ni. Semua ni jawapan dia. Kamu kena tulis jawapan dia dekat sini, dekat garisan ni. Okey, untuk yang pertama, okey, yang ni soalan ni boleh tengok buku teks muka surat 116 sehingga 117. Okey, 116 dan 117. Okey, soalan dia. Ini dah ada contoh, dah ada jawapan. Okey, ini adalah dalil adab makan dan minum. Okey, dalil ni hadis Rasulullah berkenaan dengan adab makan dan minum. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, wahai anak, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Okey, tangan kananmu adalah ni, tangan kananmu. Okey, kita pangkah. Tak perlu tulis dah lah. Okey, kita sambung. Dan makanlah makanan yang apa? Okey, yang ni ada baris. Mestilah doa. Baris, 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 baris. Maksudnya yang tak ada baris yang ni. Tinggal yang ni je. Okey, kita ulang balik. Dan makanlah makanan yang paling hampir. Yang paling hampir. Okey, Rasulullah kata makan dengan kanan dan pilih dulu makanan yang dekat dengan kita. Okey, tulisnya ni dekat sini. Okey. Okey, tak payah buat. Ni yang pertama. Tulis yang ni dekat sini. Okey. Okey, seterusnya doa sebelum makan dan minum. Macam biasalah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang bawah ni pula doa selepas makan dan minum. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita perlukan 6 jawapan. Dekat atas ni 1, 2, 3, 2, 4, 6. Okey, ada 6. Okey. Kita kena bahagikan 3 lah. Okey, kita tengok balik doa sebelum makan dan minum. Allahumma apa? Allahumma barik lana. Barik. Ni. Barik. Yang ni nombor 2. Okey, barik. Tulis dekat sini. Okey, nampak Nampak kot lah. Okey, 2. Ish, tak cantik. Allahumma barik lana fima razaqtana. Razaqtana. Yang ni. Razaqtana. Tulis dekat sini. Okey. 3. Okey. Tulis kat sini ya. Kita sambung. Waqina azabannar. Bannar. Yang ni. Ni sini. Okey, seterusnya doa selepas makan dan minum. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Okey, alhamdulillahillazi. Ni alhamdulillah. Alhamdulillah ni tulis kat sini. Yang ni alhamdu. Alhamdu, tulis alhamdu tu dekat sini ya. 5. Okey, 5. Alhamdulillahillazi at'amana. Tinggal 2 ni je lah. At'amana yang ni. At'amana wa saqana
Wa ja'alana. Yang ni. Wa ja'alna muslimin. Wa ja'alna muslimin. Okey, itu saja. Alhamdulillah. Itu saja untuk muka surat 116. Terima kasih. Jangan lupa like, komen sikit. Komen sikit apa-apa yang patut. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.